Never been. Syak Syak nice. So hello guys, hari ni 25 Julai 2026. Sekarang pukul 2.20. Aku baru sampai dekat Taiping Airport. Sekarang hujan, unfortunately. Tapi aku just nak tunjuk kat korang roughly the whole venue dekat Taiping Airshow Festival Udara Taiping. First time aku datang ke sini. Nak tengoklah kalau ada something yang menarik dekat sini. So aku guide korang. I'll show you tour around the festival. So a little bit of background. Airport Taiping, Airstrip Taiping ni sebelum ni nama dia adalah Tekah Airport. Dan dia mula dibina tahun 1929. Rasanya airport yang paling lama, paling awal dibina dekat Perak, dan juga paling awal dibina di Semenanjung Tanah Melayu. So cuaca agak mendung. Susah juga nak cakap macam mana. Cuaca mendung tapi boleh nampak berderet kapal GA. Dan biasanya kalau event macam ni, biasa polis dan juga tentera pun akan join sekali. Contohnya macam dekat sini ada kapal Agusta AW139. Ini aset baru untuk ATM Defender 530 dari McDonnell Douglas. Tadi baru habis tengok static display. Sekarang aku nak pergi ke kawasan yang GA pula. So ada kawan aku seorang, dia dekat dalam ni. Apa aku tak ni ke. So ini ialah Super Pep Trail. Super Pep Trail ni dia amphibian. Dan korang boleh nampak kat situ ada ponton dekat belah kiri dan kanan. Harga dia kalau aku check kat sini lebih kurang dalam 200k US dollar lah. So interior dalaman dia macam ni, ada 2 seater sahaja. Very very compact. 916. Oh, this is my first time to see the 9. So satu lagi Dynamite NKE. Ini selalu nampak dekat Subang Airport. Dan dia one of the feature lah dalam flying in ke Taiping Airstrip ni. Next is Diamond DA42. Ada 2 buah kapal dekat sini. And tak sure owner dia siapa, tapi dia orang juga fly in ke sini. Ini pula Cirrus SR20. Kesemua kapal Cirrus diorang ada parachute. So salah satu safety feature yang ada dekat dalam kapal ni, kalau perlukan korang just boleh pull and then dia akan secara automatic deploy parachute untuk safely land. So aktiviti dia lebih kepada pilot GA sebenarnya. Diorang akan fly in ke this Taiping Airstrip, and then diorang ada time slot untuk fly around the airport, and then do anything diorang nak lah. Fly ke kawasan gunung ke, ataupun do a go around. Macam sekarang korang tengok ni, kawan aku dia baru start engine untuk take off. Dan selain daripada Piper ni pun, kalau tengok ni, dekat hujung sana ada Cessna baru landing. So ada kawasan for static display, and then dekat hujung kawasan diorang dah designate untuk kapal take off dan landing. Okay, sebelum terlupa, kapal November 2 Niner Mike Tango. Ini adalah kapal yang sama aku fly masa awal tahun dekat Seletar Port. Not sure siapa yang fly kapal ni, tapi kapal ni datang dari I think probably Seletar Airport. Dan satu lagi HSAMY. Ini dari Phuket Flying Club. This one pula abang kepada Cessna 172, which is Cessna Caravan. This one is engine turbine. So penghujung acara untuk hari ini adalah ada satu helikopter sekali dengan skydiver
take off dan diorang fly pada ketinggian 6,000 kaki dan kesemua diorang skydive, turun and then glide ke kawasan Tekah Airport ni balik. So it was very good day, cuaca pun elok and then ada kapal dapat fly and military guys pun dapat buat perform diorang punya skydiving. So itu saja guys, conclusion dia aku rasa event ni sangat bagus dan hopefully boleh ada lagi banyak kapal terbang lah. Maybe like next time ada Pilatus ke, PC-12 ke, PC-24 ke yang boleh join this event, meriahkan lagi, nampak macam lebih kepada Oshkosh punya event dekat US. So yeah, it's a fun event. Kalau korang yang ada PPL holder ataupun korang memang dalam bidang aviation, aku rasa event ni memang sesuai untuk korang. Dan hari ni hari kedua, cuma aku nak kena balik awal ke KL. So yeah, footage pun banyak yang aku dah dapat. So aku rasa itu saja. Aku nak kemas-kemas, nak balik ke KL and aku rasa itu saja guys. And then next aku ada maybe buat check ride dengan instructor and then maybe one sortie dekat Jepun. So kalau korang berminat dan korang boleh subscribe pada channel aku and aku akan update lah from time to time. So itu saja. I'll see you on the next video.